Assalamualaikum. Hari ni dekat Kinding, belakang Petron, ada minimarket baru nak buka. Toke dia budak muda. Kalau tak silap Pak Su, Cina campur India, Cindian. Sultan Ragunaden nama dia. Budak muda, budak setiawan. Bagus toke dia ni, pandai respect orang. Bahasa Melayu A+. Bersembang terasa satu Malaysia. Tengok cara dia bila bersembang dengan kita. Pak Su harap keturunan macam ni biar bertambah-tambah dalam Malaysia ni. Balik pada Roger. Meja kaunter ni nak ubah kedudukan dia. Potong dan sambung balik mengikut kehendak toke. Proses dia tak berapa kritikal, cuma takut salah potong je. Lepas tu Pak Su tanya banyak kali dengan toke, nak potong kat mana, nak sambung kat mana. Walaupun asalnya dah faham, tapi tanya 2-3 kali untuk confirm. Kalau meja ni ringan, bolehlah pusing-pusing terbalik-terbalik kan dia. Berat koma menatang ni. Udah siap sambung rangka, kita masukkan balik papan-papan yang kita buka tadi. Baru nak mula bisnes, tak payah beli yang baru. Pakai je yang mana ada. Pak Su rasa meja kaunter ni 10 tahun boleh pakai lagi. Hari Khamis nak datang ni, kedai ni start buka. Mau nak cari sayur, ikan apa semua, mari. Dekat Kinding, belakang Petron. Like, komen, share. Kalau ngam, kasih jatuh lu punya kepala.